Masih ada ingat yang beli barang kemas sama macam beli gold bar dan dinar. Hakikatnya itu silap yang paling besar. Barang kemas bukanlah pilihan terbaik untuk simpanan kita. Bila kita beli barang kemas, kita bukan sekadar bayar harga emas, kita juga bayar kos upah yang tidak standard dan mudah dimanipulasikan. Dan bila kita nak jual balik, kos upah tu hangus. Kita hanya dapat nilai emas semasa, bukan harga penuh masa kita bayar dulu. Barang kemas juga ada spread yang lebih tinggi. Maksudnya, beza harga beli dan harga jual dia jauh lebih besar berbanding dengan gold bar dan dinar. Jadi, kalau tujuan kita menyimpan untuk memaksimumkan keuntungan, barang kemas kurang sesuai. Tapi jangan salah faham, barang kemas tetap ada fungsinya. Bukan saja cantik dipakai, ia juga boleh jadi simpanan kecemasan kita. Dalam keadaan terdesak, emas perhiasan juga mudah untuk kita cairkan. Jadi, berbalik pada matlamat simpanan kita, jika tujuan untuk simpanan jangka masa panjang, pelindung kekayaan dan simpanan nilai sebenar, gold bar dan dinar jauh lebih berbaloi. Emas perhiasan untuk dipakai, gold bar dan dinar untuk disimpan. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi bawah dekat bawah tu atau DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpanan emas.